Assalamualaikum. Hari ini kita nak masak goreng nasi goreng tengin namanya. Warna kita masuklah bawang putih, bawang toh atau bawang putih boleh lah, mana-mana boleh jadi bawang. Okay. Masak dia memang paling senang, paling simple dalam dunia. Siapa-siapa pun boleh masak. Okey, sementara menunggu apa tu bawang tu untuk layu, kita prepare nasi dulu. Nasi tu kita buat garam bukit, guna garam bukit. Nak kesihatan. Lepas ni itu kita masukkan lada solah, masukkan secukup rasa. Itu je bahan dia, paling senang nasi goreng ni. Simple. Okey, lepas tu kita masukkan carrot masuk dulu supaya dia cepat lembut. Kucah. Lepas tu kita masukkan bahan seterusnya selepas ini, kobis. Sayur kobis, masukkan sayur kobis. Kalau sayur kobis dah layu, kita masukkan nasi yang tadi yang telah dicampur garam dengan lada solah. Okey, kita tahu sampai sebati sampai betul-betul dia masak nasi tu. Nak tahu nasi tu masak tak masak goreng, dia akan betul pom benda tak langsung. Dia akan masak nasi. Okey tu. Lepas ni kita masukkan pula dia punya penjenak rasa telur. Nak buat 1 biji boleh, nak buat 2 biji boleh, nak buat 3 biji boleh. Ini mengandalkan nasi dia banyak, kita bubuh 2 biji. Kalau kurang asin, kita tambah lagi garam ataupun lagi gula. Kita campurkan semua. Okey, kita campur dah mati lah tu. Masak dah. Dah nak siap dah. Lepas ni kita goreng pula telur bulat, telur mata menjadi kawan pada nasi goreng ini. Itu dah. Dah masak telur mata, kita masukkan ke dalam nasi lepas ini. Dah siap. Itu dia kejadiannya. Kita makan komen.